bersantai. Kami dekat pasar malam pasar malam hari Sabtu. Jalan-jalan cuci mata dulu. Menarik ikik ni. Tengok kek guys. Wow. Yang ini berapa? 15. Ini apa? Kunafa. Rasa macam murah pula. Coklat cheese. Nak yang ni satu? Yang mana? Tu. Okey, ini satu. Alah dik, ambil yang ni yang satu. Ni alang-alang. Ambil yang besar. Tolong mami saya. $17. Ay, nira. Lepas hari ni nipang. 12. Ada cair ni sedang. Nak air tebu satu? Dek, ayam gunting pedas satu. Asing-asing. Tuna ada? Tuna tak ada dah. Tuna dah habis. Yang tu ketam Yang mana? Ini ketam. Yang ni
Hawaii chicken. Harga sama ke lain-lain? Sama kan? Campurlah nak 5 satu. Ha? Boleh? 20 kan? 20. Nasi goreng. Yong tofu guys, yong tofu. Ya mami ni. Pilih dulu. Adik nak share dengan mami tak ni? Apa nak tak? Nak? Apa? Kita share dulu. Share. Ha? Ni isi ikan. Mak kau panas. Okey, dah. Sayur? Sayur tak nak? Dia suka sederhana. Saya punya pedas Pedas. Tambah ni Ha? Tambah ni satu bang. Panas kan?
Dia apa? Belilah, Dik. Bam-bam ni ada je dia punya bam-bam. Tak ada dulu. Tidak kebiasaan tidak. Kebab. Kambing. Kambing. Oh ya. Tak nampak. Mai murtabak. Milk tea 2, green tea 1, caramel 1. Milk tea 2, caramel 1, green tea 1. Beli apa? Di. Banyak duit tu. Sekilo RM5 pun apa tengok? Langsat. Sekilo RM5. 2 kilo 10. Lepas tu beli apa lagi? Jagung. Tengok. Mana jagung? Oh, nak bawa pergi beli standby. Oh, jagung. Adik. Jelly ball lagi. Okay guys, kita dah beli dah kudapan untuk malam ni. Jom kita balik. Sayap pak, aduh pak. Ya, ayam Sabah. Beli dengan orang Sabah mesti cakap Sabah pak. 6 ya? Sayap 6. Itu kasih habis lah. Boleh.
pasar malam aja jual kat mana? Yang hari-hari tak ada lagi. Oh, tak ada. Memang Hari- putihnya ya. Pegang Ipoh dengan Kampar. Oh, pasar malamnya lah. Hari ini buka 3 tempat. Oh. Hari ini Dua lagi 6.40. Unit Apa? Jaya, unit Dua lagi Zen. 4. Besok Medang Gopeng. Oh, besok Medang Gopeng. Medang Gopeng. Oh. Hari buka 3 tempat ya, Kak. Oh, di tempat. Hari ini dekat Kampar Agasia. Sana ramai, Kak. Hampa. Kampar Agasia. Oh. Dekat Kampar Barat. Kalau hari Selasa ada sana. Dekat depan. Pasar malam depan. Oh, dulu masuk. Sekarang tak masuk. Tak ada tapak. Oh, Kita gustang lah. Oh. Buka dengan pasar lain. Oh. Kak, nama? Okay guys, kita dah beli sayap. Tak favorite. Ambil coklat candy lah satu. Coklat candy. Coklat candy satu. Mana ni abang ah? Masuk dengan birthday. Yang kecil tu nak boyo apa? Kita akan baca cerita. Mana? Yang kecil. Anak yang tu Bukan, lah. kita ada yang boyo saja. Allah boyo yang mana? Macam kita ada boyo Mal, boyo Tino. Oh. Kalau Mal mana? Kalau Boyo- Tino lembut. Yang mana kuat bau dia? Kalau Mal, kalau nak peluh mana ya? Mal, boyo Mal. Ambil yang skandal. Skandal, Mak. Kecil skandal. Dah. Jam Tak ada lah. Pakailah berapa semua tu? 30 kita. 30. Biasanya sebelum itu kita akan bagi satu biji kecil. Oh ya? Beli lebih pada satu ke macam mana? Kalau kena beli 3. Oh, beli Kalau 3. kita beli 5, kita akan bagi 3. Oh. Boleh promote-promote. Okey okey Setiap okey. minggu dekat sini. Setiap minggu eh? Besok pagi kami looking pula. Oh, kat Lokim pula? Oh, Okey. Tapi apa yang ada sebab banyak stok dia dah. Kami lagi cuma boleh top up. Oh ya ke? Pasal Cosmin dah habis, minyak batasi, bombshell dah habis. Oh. Sebab kami ada event tu kalau dekat Asana Mall tu. Ni ada kedai ke apa? Kami Kedai ada? ada. Oh, jual dekat pasar je.